Assalamualaikum. Amma lagi sama sambama, patai jariang lagi katuju dan nak katuju sama batu dendo. Ada yang jadi anak Genzi. Tambah dia nak patai jariang do. Minta dia pitia lah kuri dan dia nak makan do. Oh, akhirnya pitia. Aku baru pulang dah turo-turo. Nak nampak orang sedang makan mai bebo je makanlah sambal yang ada tu. You jadi dia nak suka sambatu do bagian dan sambatu. Tak suka sok-sok anak geng gizi buruk lo gak ya panja. Kau makanlah yang ada tu. Minta dia pitia untuk oleh ayam ah. Ayam di kandang banyak itulah makan. Dia ribet ayam tu masak lo dia nyo siapa saji senyo ah. Nak do yang mana nak tahu duntuang jadi anak. Kan je lah yang ada tu apa nak karajo do. Dia nak mau tahu dan kerajo tu urusan orang tua dan sebagai anak cuma minta piti dah dia tu senyo. Ya Tuhan, dapat anak mau dinarako ini ya Allah. Babi kia sakete. Pahami orang tua nak karajo makanlah yang ada di rumahmu. Jual di sekolah, mau orang tak sekolah nak makan, nak boleh makan. Mintalah yang ayam geprek tu, pelang utang ke orang pelang. Dia utang lah, dan tak kamu utang keluar lu doh. Kalau nak do piti orang tua, nak do piti awak, nak usah makan ayam geprek. Tu nak turuntung main maksakan lah jalin, nak do dipaksakan je lah. Alah, kok kasih lagi minyak piti ya pokoknya nak makan yang geprek hari kunak dia nak pulang doh. Pulang nanti. Amo di tuan nak zaman kini kok. Awak dulu mah. Mancali amat turang gewa kawak le takui kok ama minta kini. Amu aja melawan kawak di makan ayam geprek. Ai sabana ndak tahu duntung anak zaman kini cek dan anak mo. Anak geng gizi buruk tu ah. Sakit siap kini mancali. Makanlah kasih.